Kadang-kadang kita takut apa yang orang fikir. Takut nampak lemah, takut buat silap. Tapi Kak Oya nak cakap satu je. Jadi diri sendiri bukan satu kelemahan. Itu kekuatan sebenar seorang wanita. Bila kita berani berdiri dengan cara kita sendiri, walaupun tak sempurna, walaupun tak ikut standard orang, di situlah kita temui kebahagiaan yang sebenar. Jangan kejar untuk jadi sempurna. Kejar untuk jadi jujur dengan diri sendiri. Sebab itulah yang akan buat kita jadi tenang, kuat dan bahagia dari dalam. Dan ingat, dunia ni tak perlukan versi kedua orang lain. Dunia perlukan versi pertama diri kita sendiri. Ingat wanita, kerana kebahagiaan adalah hak anda. Kak Oya share because Kak Oya care.